Okey, Assalamualaikum. Selamat petang, selamat berpuasa, selamat bulan Ramadan. Dan selamat berbuka pada yang korang tengok time berbuka. Okey, hari ni aku stay berniaga dekat bazar. Bukanlah bazar tau, ini tempat aku berniaga nasi lemak pagi. Dan bulan ni kami dipertemukan dengan peniaga malam. Abang Roti John. Dia berniaga malam, aku berniaga pagi. So kami tak jumpa. Alhamdulillah. Di bulan yang barakah ini aku jumpa Abang Roti John tu. Nampak Abang Roti John. So kami decide tak masuk mana-mana bazar. So kami buka je dekat tepi jalan ni. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan rezeki, urusan niaga untuk kami semua. InsyaAllah, amin. So pendek kata, panjang kata, cepat dan lambat kita nak cerita pasal Aiman. So nanti next time sepatutnya kita ada seorang lagi kawan Aiman. Nama dia? Ryan. So Ryan tak ada hari ni sebab Ryan kita dia nak buat podcast dekat surau. So malam mungkin ada video yang akan datang, kita akan panggil Ryan. Ryan ni murid Darjah 6. Dia Darjah 6 SK2B. Dia nak buat podcast. Dia nak cerita pasal hantu dia kata. So kita tengok nanti cerita dia seram tak seram. Agak seram lah kan. Cerita saya paling seram. Okay. So sekarang kita ada Aiman. So kita nak bertanya Aiman supaya Aiman boleh berkongsi apa itu erti puasa, erti bulan Ramadan bagi dia, erti puasa bagi dia kan. Kalau salah kita boleh betul-betul kan. Kalau tak betul kita boleh betul-betulkan juga kan. Okey. Soalannya apa yang Aiman tahu tentang apa itu Ramadan, apa itu puasa, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat, apa yang haram, apa yang halal, apa yang makruh, mana yang dapat pahala, mana yang dapat dosa. So Aiman ceritakan. Okay, kalau macam terlupa, macam kita terminum, lepas tu kita terlupa. Betul? Yang tu maknanya tak batal lah. Kalau terlupa lah. Betul. Lagi? Kalau saja lupa memang batal. Saya lagi lupa tu, dia bukan lupa tu gila. Lagi? Lepas tu kan, kalau bulan puasa ni kita kena banyak sabar. Banyak sabar. Jangan makan, jangan minum. Okay, sabar ni dia banyak. Dia subjektif, bukan objektif. Sabar daripada segi apa tu? Sabar daripada segi marah. Lagi? Sabar tunggu bila dia nak berbuka, tunggu. Lepas tu? Segitu je. Segitu je? Sabar dengan marah, sabar dengan nak berbuka. Lepas tu? Itu je lah? Okay, apa lagi yang Aiman tahu pasal puasa? Pasal puasa ni Aiman tahu. Aiman tahu kena sabar, kena tahan makan, kena tahan minum. Okey, kalau buat baik, kalau buat pahala, dia dapat apa? Berganda ke tak? Berganda. So, tarawih macam mana? Tarawih, kalau rakaat dia sampai 30. Salah. Tarawih paling tinggi orang buat 20 atau 18 atau 8. So dekat surau Mantau 1 dan 2, surau Al-Amin diorang akan buat 21. Dekat surau Mantau 3 diorang buat 8. Dekat surau Saujana Indah diorang buat 21. Kalau tak silap lah. Tapi kan, emang macam pernah dengar ada orang cakap orang ayat 30 sampai 30. Oh. Itu tinggi sangat lah tu kan. Mungkin salah orang kot. Ya. So, apa yang Aiman rasa macam tak sabarnya nak raya ni? Macam tak sabar nak raya. Sebab tak sabar nak raya, sebab nak makan, nak minum, dah dapat duit raya yang banyak. Okey. Raya tahun ni Aiman dengan abang, Aiman dengan Umi?
Siapa tu? Yelah, raya tahun ni Aiman dengan Abah atau Aiman dengan Umi? Apa ha? Aiman dengan Abah atau Aiman dengan Umi? Ha? Dengan Umi. Dengan Umi. So, beraya dekat? Dekat Umi. Yelah, dekat Umi je. Balik kampung mana tak tahu? Balik kampung Johor. Balik kampung Johor. So, bulan puasa ni kan? Bulan puasa ni kan? Benda apa yang Aiman rasa macam Aiman menipu? Aiman mengelak macam curi-curi minum ke? Ada tak berlaku benda tu? Tak ada. Tak lah, puasa yang lepas lah. Puasa yang Oh, lepas. lepas ada lah. Puasa yang lepas ada apa? Apa yang Aiman macam curi-curi minum ke? Apa ke? Dekat mana? Tapi lepas tu tak ada. Yang lepas lagi time darjah 4. Okey. Ada Yang lah tu dekat mana? SKP. Oh, SK Peringgit. Darjah 4 dengan 3. Oh. Tapi cucu kat sekolah lah. Kita minum kat sekolah. Lepas tu dekat rumah, bawa puasa lah. Dekat dalam bilik air. Balik rumah nak baca puasa. Aduh. Apa yang terbaru tak ada? Dia baru tadi. Ya ke? Ya. Ya. Terbaru tak ada confirm Okey. Okey. Apa yang Aiman rasa paling best bila berbuka? Aiman nak makan lauk apa? Ataupun Aiman pernah makan yang sedap ataupun Aiman belum dapat makan lagi? Apa yang Aiman nak? Aiman nak berbuka pizza, burger, hotdog, sosis, sate, makan dekat luar, Banyak tu. dekat Sanas, dekat Espat, dekat kedai nenek, dekat Mami, Dia nenek. dekat rumah nenek, dekat Johor, dekat Abang cakap, betul. dekat rumah Uyut. Kok Moyo. Ya, lama tak buka dengan Moyo ya. Apa dah berapa tahun dah tak pergi Moyo 2019 lah, 2018. Sekarang dah 2026. Bermakna dah 8 tahun. Dah 8 tahun 2006, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 8 tahun dah Satu nanti kira. Okey. Lepas tu apa lagi yang Aiman teringin sangat? Nak teringin. Makan kat luar. Makan kat luar ya, Aiman makan kat luar apa? Macam Aiman makan luar macam dekat kedai lah. Makan kat kedai. InsyaAllah. Ada masa nanti kita makan kat kedai lah. Kat kedai tu dekat kedai mana yang Aiman nak sangat? Shanas ke? Apa tu? Espak ke? Mama ke? Kedai Abang Roti John ke? Yang mana? Kalau Aiman rasa ada 3 lah kat situ. 3? Okey, apa dia? Sanas, Espak, Espak, Abang Roti John. dengan Roti John. Mantap. Okey. So, Umi cakap kalau nak ikut balik raya, kena spare baju. Sebab baju kena pakai baju yang maksud kahwin tu. Sekarang baju tu dah hilang. Macam mana? Kita memang nak kena balik kampung juga. Kena balik kampung. Kalau balik kampung tu balik kampung lah. Tak ada raya dengan Umi lah. So, macam mana? Nanti nak kena beritahu dengan Umi lah. Benda tu. Buat Aiman marah. Ha? Ya, buat Aiman marah pula. Ha? Buat Aiman marah pula. Lagi? Buat apa? Lagi. Buat Aiman marah? Aiman marah kenapa? Tak. Awak cakap lah. Cakap lah lagi. Kenapa bersenyap pula? Okey. Okey, lagi 2 minit. Kita masa mencemburui kita tak ada buat konten yang terlampau panjang. Kita buat podcast yang pendek je, 10 minit. Okey. So untuk Aiman belajar dekat sekolah dengan keadaan Aiman menahan lapar, menahan dahaga, dengan mencari ilmunya, dengan mencari ilmu
sambil lapar, dahaga, insyaAllah Allah akan bagi ilmu, pahala yang melimpah ruah. Kan? Dua-dua tu Apa yang Aiman rasa? Time belajar. Mak rasa macam tak ada apa, macam benda biasa je. Sebab tak ada lapar, tak ada harga. Kan Aiman pergi tandas? Mana ada? Habis tu, memang okey je lah. Tapi ada lah buat Aiman marah. Dekat sekolah ada orang yang memang marah. Biasalah tu Aiman pun suka buat orang marah. Kalau jenis fokus je, masih Aiman pandai. Masih tak ada orang nak marah, tak ada orang nak kacau kan. So, apa kata-kata terakhir? Sebelum kita ada podcast dengan si Ryan. Okeylah, kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Kata-kata last. Sebelum apa nak tutup konten ni? Kata-kata last. Kata-kata last. Jangan lupa like, share, komen. Sekarang. Dan tekan loceng. Mantap. Okay. Sekejap. Jangan tutup dulu. Boleh bergerak. Tekan. Tekan. Bye.